kali ni aku nak goreng ataupun masak nugget ayam yang ni, tetapi menggunakan adalah daripada jenama Kin, macam ni So nugget yang aku gunakan adalah daripada brand Segaria, tapi terpulang lah. Daripada brand apa-apa pun korang boleh pakai lah kan, boleh beli, pakai dan gunakan asalkan ianya adalah nugget. So mula-mula silakan pastikan terlebih dahulu nugget yang korang nak guna tu nanti kalau boleh defrost terlebih dahulu, iaitu letak di luar bagi dia sedikit lembut, baru kita boleh gunakan untuk menggoreng lah. Jangan keras-keras terus goreng. Okay, faham Okay, air fryer kat rumah yang aku akan gunakan sebentar lagi adalah daripada jenama Kin. Okay, adalah daripada jenama Kin yang macam ni. So kejap lagi aku akan goreng ke dalam air fryer. Dan aku telah bubuh ni, kertas minyak lah, kertas untuk menggoreng apa-apa nanti supaya minyak dapat ditapis dengan mudah. So akan goreng menggunakan air fryer daripada Kin nanti. So ini, jom kita try. Susunkan chicken nugget korang ke dalam bekas air fryer. Susun lah, kalau boleh bagi jarak-jarak sikit lah kan. Tutup dan turn on suhu. Ok, berapa suhu dia? Suhu dia aku pakai ni je, iaitu suhu 180 darjah Celsius dan timer masanya adalah 10 minit. Ok, jika korang dah setting tu, kemudian mulakan memasak. Ok, dah siap. Jom kita tengok hasil dia. Ok, ni hasil dia. So, ni adalah hasil kita menggoreng nugget kita menggunakan air fryer. Dalam simple contoh video ni, aku menggoreng chicken nugget menggunakan air fryer dari brand jenama Kin ni macam ni. So, pada korang nak cuba, boleh cuba panduan ni. Ok, selamat mencuba.